Ada satu ayat yang ramai doktor cakap, tapi pelan-pelan makan diri sendiri. Ayat tu cuma 3 perkataan sahaja. Aku boleh lagi. Mungkin hari ni korang pun ada cakap ayat tu tanpa sedar. Assalamualaikum Dayang. Minta tolong boleh tak? Cover aku angkor esok. Anak aku kena chicken pox lah. Kesiannya kat anak kau. Cepat chicken pox. Tak apalah, esok aku cover kau. Dayang, kau okey ke tak tu? Jonah sangat ni orang kau. Aku okey je. Sakit kepala sikit. Tak apa, nanti makan PCM show okeynya lah. Dayang, stay boleh? Orang kau dua-dua buat Caesar. Tak ada orang dah ni. Kau lah stay, Dayang. Lama-lama Dayang sedar, rupanya bukan sekali dua Dayang cakap 3 perkataan ni, tapi almost setiap hari Dayang cakap. Dulu Dayang serius ingat, nak jadi doktor yang baik kena sentiasa bagi lebih. Kawan minta cover, kita boleh. Bos minta stay balik lambat, kita boleh. Senior minta tukar weekend, kita boleh. Presentation last minute kena prepare, kita boleh. Lama-lama kita mula percaya yang good doctors always sacrifice. Good doctors always say yes. Good doctors always available. And good doctors don't complain. Dan yang kelakarnya, tak ada siapa pun tulis peraturan ni, tapi macam semua orang faham-faham sendiri. Mula-mula Dayang sendiri pun tak perasan yang 3 perkataan tadi tu, aku boleh lagi, pelan-pelan makan diri Dayang. Setiap kali orang datang minta tolong, Dayang punya mulut ni macam automatik cakap, aku boleh lagi. Tapi bila kita boleh dan boleh bagi lagi, kita mula lupa yang badan ni dia boleh bagi signal. Sakit kepala, penat, mood swing, semua ni kita jawab dengan ayat yang sama. Tak apa, aku boleh lagi. Sampailah satu hari tu badan Dayang dah tak boleh lagi. Dayang demam panas gila. Tapi pagi tu Dayang pergi jugalah kerja lepas telan PCM. Sebab rasa nak MC tu rasa bersalah. Pergi balik kerja je demam panas tu makin teruk. Suami bawa lah pergi klinik. Dapatlah MC 2 hari. Kedua Dayang MC, Dayang macam rasa okey sikit. So Dayang message lah kawan tanya, semua okey ke? Rupanya ada juga yang mempersoalkan kenapa Dayang MC. Diorang kata, kenapa MC dekat-dekat dengan public holiday? Kenapa MC masa main power tak cukup orang? Padahal itu MC pertama Dayang sejak bertahun-tahun jadi MO. Masa tu baru Dayang sedar yang selama ni Dayang ingat Dayang dah jadi doktor yang baik. Dayang dah bagi masa, tenaga, kesihatan, Dayang bagi semuanya. Tapi bila Dayang perlukan rehat, tak semua orang nampak apa yang Dayang dah bagi. Dayang bagi semua kat orang lain. Tapi untuk diri Dayang sendiri, tinggal sakit baki. Sejak kejadian tu, Dayang belajar untuk berubah. Untuk bagi dekat semua orang moderately. Bukan nak jadi selfish. Dayang bukan terus cakap no. And of course, Dayang suka tolong orang. Cuma, bezanya sekarang, sebelum jawab apa-apa permintaan orang, Dayang akan berhenti sekejap dan berfikir. Kira 10 saat. Dayang akan tanya diri Dayang sendiri, aku betul-betul mampu ke? Atau aku rasa bersalah kalau cakap tak boleh? Kalau memang Dayang mampu, Dayang ada tenaga, Dayang boleh, Dayang akan tolong sebaik yang Dayang mampu. Tapi kalau Dayang tak mampu, Dayang akan belajar untuk jujur. Sebab memberi bukan bermaksud diri kita ni sampai terabai. Dulu Dayang selalu ingat, nak jadi doktor yang baik, Dayang selalu kena beri lebih. Tapi sekarang Dayang tak sure. Sebab kalau semua orang dapat versi terbaik diri kita sendiri akan dapat apa? Sakit baki? Kalau korang pun
masih tengah belajar benda ni, korang tak keseorangan. Subscribe dan jumpa lagi next week dalam video seterusnya.